dulu dekat Singapura viral, makcik keropok. Makcik keropok. Okey. So makcik keropok ni, cerita dia, makcik ni jual keropok. Datang kat rumah orang dan dia bukan daripada Singapura. Okey. Dia beg makcik keropok yang kotak-kotak tu. Okey. Balenciaga dia. Kan? Dia masuk keropok, Okey. ada ketuk rumah orang, dia jual keropok. Okey. So dia jual keropok, dia pukau orang nak jual keropok banyak-banyak. Nak habiskan demi keropok lah. So orang beli lah. So orang beli. Okey. So bila dia datang, nanti lazimnya pergi rumah-rumah orang yang khususnya rumah-rumah yang suami tak ada rumah. Okey. Dia seorang, tak ada anak, dia seorang. Ataupun kalau ada anak masih kecil. So dia ketuk pintu, orang buka pintu. Ui. Buka pintu. Tak payah tekan button, boy. Okey, bang. Lepas tu, kata, ya cik, ni makcik nak jual keropok. Nak beli tak? Oh cik, tak apa cik. Saya tak makan keropok dah malam. Okey. Awak seorang kat rumah. Lepas tu makcik tanyalah. Okey. Kenapa? Saya ada suami kat rumah contoh. Tapi suami dia keluar. Okey. Ataupun saya seorang kat rumah. Oh, makcik nampak ada orang kat belakang tu. Kebetulan bila dia pusing, dia nampak macam ada orang jalan masuk bilik. Okey. So orang tu takut. Kan, orang tu akan buka pintu, makcik, temangan saya, boleh makcik. So bila masuk dalam, makcik tu jual keropok dia. Nak berapa? Nak ni, nak 4, nak 5. So makcik tu kononnya lah gunakan kaedah tu lah. So benda tu jadi viral. Okey. Jadi viral dan kemudian sampailah cerita tu dekat rancangan MJ12 masa tu. Alright. Bila sampai cerita tu dekat situ dan it is a content lah for Betul, us betul. to share.